Sebahagian kepala dalam mazhab Syafi'i, sebahagian kepala tak kisah sini ke sini ke sini, yang penting sebahagian kepala. Okey? Tapi kalau rambut macam mana? Maka kata ulama, kalau rambut pendek boleh. Rambut pendek basahkan rambut boleh. Sebab bila basahkan rambut, air akan turun ke kepala. Bila kita basahkan, okey. Tapi kalau rambut panjang, kan, kalau rambut panjang, maka kata ulama kena selatkan rambut. Sebab dikhawatiri kalau kita basuh tak masuk ke kawasan kulit rambut. Sebab tu kalau rambut panjang, jangan basuh kat ujung rambut. Ada orang tak nak ni rambut minyak dah kala kan. Dia ambil air, dia sapu kat ujung ni je. Ini dipanggil ajaran baru. Ajaran sesat dan barat. Jangan. Jadi kena masukkan. Masukkan jelah ni. Itu sebahagian lah, sebahagian. Sebab tu dipanggil basah bukan basuh. Sebab air kita tap je ambil sikit, gosok. Bukan suruh basuh ni, basuh habis. Bukan. Itu iklan shampoo. Baik. Menyapu sebahagian kepala. Baik. Tapi kalau sunat, kan? Kalau sunat, basuh seluruh kepala. Mana tu? Sapu seluruh kepala. Ni. Tangan macam ni, basuh. Itu nanti kemudian lah, kat belakang ada. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebahagian saja. Sebab ada mazhab mazhab yang lain, antara mazhab 4 tu, suruh basuh semua kepala. Kalau kita tengok kawan-kawan kita dalam mazhab Hanafi misalnya, Bangladesh, India, dia orang basuh satu kepala semua. Kenapa? Dalam mazhab mereka, wajib satu kepala. Kita wajib sikit kepala. Ada orang masa satu lagi mazhab tak semayang, tak basuh kepala langsung. Itu lain. Baik.